Okey, hari ni nak review satu barang yang datang daripada Jepang. X49 West Shinsuna Kotoku Tokyo to. Apa benda Jepang lah. So kita nak unboxing lah. Unboxing. Pakai pisau kan. Jangan tidur kat sini. Kalau ada betul pakai gunting je. Aku tak jumpa gunting duduk mana. So Jepang lah. Bisa pun bisa Jepun lah. Arigatou gozaimasu. Itu je aku faham. Tak tahu apa benda yang tulis. So ni barang dia. 25 Satiga 300 HL. Left hander. Direct from Japan lah. Aku beli direct from Japan. So kita unboxing lah hari ni. Kita unboxing hari ni Unboxing, tengok okey tak okey, ada damage tak damage. Kalau damage ni bukti video dia. So alat tak ada lah, nak return pun jauh. Pen bos tu. Okey. So ni barang dia 1300 HL. Nasib baik betul HL. Kalau sampai rak handle naya Pak Abu. So 300 HL ni dia punya spek. Ratio dia 731. Berat dia 420 gram. Maximum direct dia 10 kilo. 100 cm 39 inci dia punya crank handle dia. Ada sebelah ball bearing. Kalau tali pakai cerita panjang lah. Kalau pakai 1.5 boleh pergi 500 meter. Diameter 1.5 boleh pergi meter 2, boleh pergi 400 meter, diameter 3 boleh pergi 250 meter. Okay. So ni aku cadang nak masuk Power Pro. Power Pro biasa USA. Tali dah ada. So kita tengok dalam kotak dia macam mana. Bismillah. So dibekalkan apa ni? SLP Plus. Apa benda? 4980. Apa benda ni? Apa ni? Tak tahu. So kita dapat satu apa ni? Dia punya bag